menyatakan secara terbuka tentang diagnosis kita sebagai individu ADHD adalah pilihan masing-masing. Untuk diri saya, selama saya belajar di Trinity College Dublin ini, saya mengambil pendirian untuk memperkenalkan diri saya sebagai individu yang ada diagnosis ADHD atas beberapa sebab. Yang pertama adalah kerana penyelidikan saya berkisar tentang topik pelajar universiti yang mempunyai diagnosis ADHD. Kemudian yang keduanya, dengan menjelaskan tentang diagnosis ADHD tersebut, saya dapat mengelakkan diri daripada menyebutnya selepas-lepas ini tak kala timbul apa-apa isu yang memerlukan kepada diagnosis tersebut untuk dinyatakan. Saya tidak menggunakan diagnosis ADHD itu untuk mendapat apa-apa kelebihan berbanding dengan pelajar lain. Mungkin kerana pengajian saya di Trinity ini adalah di dalam bidang pendidikan khas, cuma dia dikenali sebagai pendidikan inklusif sekarang ni, maka program itu telah pun direka bentuk dalam bentuk yang membolehkan sama ada pelajar ada diagnosis ataupun tak ada diagnosis. Program itu sudah flexible enough untuk accommodate pelajar dengan keperluan dan cabaran masing-masing. Apa yang pastinya, bagaimanakah sebagai pelajar yang ada diagnosis ADHD hendak survive dalam dunia pengajian? Saya juga masih dalam proses belajar, belum graduate lagi. Maka saya berlapik dalam menyatakan perkara ini. Tetapi ini antara topik yang akan saya bincangkan di dalam Convention Virtual ADHD 2025 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Layari adhd2025.hasrizal.com untuk maklumat lanjut dan pendaftaran. Kita sambung perbincangan bersama insya-Allah.